daun biak pun dia ada pelbagai jenis no. Ada jenis daun jambu, ada jenis daun pelam dan banyak lagi lah no. Daun urat merah lah apa lah no. Tapi apa kita nak cerita ni tentang, nampak tak ni? Ni bukan biak ketum tu biasa tu, tapi dia ketum ayam no. Nampak tak ni? Dia selalunya orang tanam khas untuk ternakan lah no. Daun dia ni jenis berbulu sikit, nampak tak? Tu dia. Dia berbulu sikit no. Ni. Pucuk dia ni lah sedap, orang kata buat ulam no. Nampak tak? Buat masak lemak, buat ulam pun sedap no, insya-Allah. Nampak tu? Dia dah. Bismillah. Rasa. Dia ada rasa manis-manis tu dan agak juicy tu. Kalau nak cerita bab ulam, bunga ros pun ada orang makan buat ulam tu. Kita try. Bismillah. Dia ada manis-manis kelak tu. Sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampak ni? Pokok ni kita tanam banyak tahun dah no. Sampai sudah tak tahu nama dia apa dia no. Tapi sedap buat ulam no. Dia tengok. Pokok ni dia nak macam temu juga no. Nampak lain merah kan. Tapi batang dia pun ada merah. Nampak tuan-tuan. Tu. Bunga dia ni lah sedap no. Buat ulam pun sedap. Makan lagu tu saja pun sedap no. Ni. Bunga dia kuning ni. Dia manis-manis. Ada manis-manis lagu tu no. Sedap. Berangin sikit-sikit gitu nampak. Ni. Dia punya umbi dia pula warna putih no. Nampak. Tu. Umbi dia jenis warna putih. Tu. Siapa tahu boleh tolong kongsi no. Baru ni ada sahabat kita tanya tentang temu pauh no. Lama dah kita tak tengok temu pauh sebab dia musim kemarau. Dia memang habis dah dia ni. Ni contoh dia ni. Temu pauh. Saya pun dah fikir juga. Sungguhlah temu pauh no. Kalau halia ke kunyit ke senang kita nak cari kat kedai tu. Tapi kalau temu pauh ni cari mana dah? Tu dia nak cari tanam tu, nampak tak? Ni temu pauh nampak dia terkorek. Temu pauh ni dia nak macam daun kunyit juga, nampak tak? Tapi dia ada line merah macam tu dah. Ada orang panggil temu pauh pun ada, temu mangga pun ada no. Nampak ni? Dia punya umbi nampak? Dia nak kuning-kuning ayak macam tu no. Ni. Ni kalau buat ulam sedap bang. Khasiat dia pun belunggut-lunggut. Kita boleh tengok kat sini. Khasiat dia insya-Allah banyak. Dia terutamanya untuk wanita lah bagus no. Dia bagus untuk melancarkan peredaran darah. Lepas tu angin pun bagus no untuk buang angin no. Insya-Allah dan banyak lagi khasiat dia no. Memang sedap lah buat ulam saja lagu tu no. Okey. Dia sebab dia dikenali dengan nama temu pauh sebab dia punya umbi dia no. Dia tak rasa macam halia ataupun kunyit macam tu no. Dia rasa macam buah pelam. Kita try rasa. Bismillah. Dia rapuh-rapuh macam buah pelam muda. Dia ada bau pelam sikit no. Sedap. Tu nama dia temu pauh. Okey, kita sambung. Memandangkan satu video saya cuma boleh bercakap 3 minit saja no. Insya-Allah. Lepas ni kita akan masuk tajuk ni. Ni setawang halia merah. Kemudian kita akan masuk lempoyang. Kemudian pokok kolesterol. Semua tu manfaat dia cukup bagus insya-Allah. Okey, sekadar tu dulu, harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.